为提高公众献血意识，帮助有需要的患者，印尼慈济基金会携手居港市红十字会，在拜爱商场举行爱心无偿献血公益活动。印尼慈济基金会再次举办爱心无偿献血公益活动，并与居港市红十字会合作，在Palembang Square商场举行。献血活动负责人Salamita Kalyani表示，本次活动目标为募集100袋血液，参与者包括已登记且定期献血的志愿者，以及首次参与献血的社会公众。他同时呼吁居港市民积极参与，通过献血为有需要的人提供帮助。Yang mau donor darah bisa ke PS Mall dari jam 1:30 sampai jam 6 sore. Kalau target kita itu 100 kantong darah, dan syukurlah ini udah hampir 40-an sih pendonor gitu. Yang jelas harus sehat ya. Terus juga sebelum donor darah kita akan periksa tensi dan juga HB-nya apakah sesuai standar. Lalu juga tidak mengonsumsi obat-obatan sebelum donor darah gitu. Jadi bagi yang membutuhkan bisa ke RSMH atau bisa langsung nanti hubungi kita kalau memang butuh darah gitu. 此外，一位献血者 Alfi 表示，自己经常参与献血，因为这一善举能够帮助许多有需要的人。Biasanya kalau habis donor darah tuh kepala lebih terasa ringan, habis itu juga kayak badan lebih fit seperti itu. Jadi senang aja donor tiap bulan, tiap 2 bulan sekali kan biasanya. Ya, dulu biasanya ke PMI, cuman kan ini ada kegiatan Buddha Suci yang rutin. Nah, jadi mau ikutan yang di Buddha Suci kali ini, yang biasanya di Kubang, sekarang juga ada di PS. 他也希望此类活动能够持续开展，并加强信息传播，让更多人能够提前安排时间，参与每月定期举行的献血活动。Muhammad Adil Pal TV